Nanti. Berhenti, Maripos. Cukup. Salam perkenalan, Bobby Boy. Maaf. Salam perkenalan, Bobo Boy. Sebenarnya, aku yang menghantar Maripos untuk menguji sejauh mana penguasaan kuasa elemental kamu. Maafkan kami, Bobo Boy. Tahap kedua. Jadi, kamu belum dapat kuasa yang tahap ketiga. Kami ke sini membawa hajat yang besar, Bobo Boy. Aku perlukan kuasa elemental beliungku semula. Lebih elokkan saja kalau aku tunjukkan saja kepada kamu. Kamu akan rasa tidak selesa pada mulanya. Tapi, ianya tidak berbahaya. Windara merupakan sebuah planet yang mempunyai cuaca yang sentiasa bergolak. Walaupun begitu, penduduk Windara sentiasa hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Sehinggalah kedatangan Retaka. Aku telah bertarung habis-habisan dengan kuasa beliungku, tetapi aku tewas di tangannya. Dan kuasa elemental beliungku dirampas. Aku terpaksa berhibernasi di dalam kepompong untuk merawat kecederaan. Dan aku amanahkan kerajaan Windara kepada penasihat kananku, Ramos.